Memancung. Perok. Sambung balik. Bodoh tak payahlah. Pin dekat-dekat. Dekat betul dia bagi tu. Tu. Mana macam? Okey. Oh, okey Ya. Kat dia balik Kosong. Gua aku kat situ punya. Aku ikut grup orang lain. Wasak tu lah. Ni kalau nak bagi bahasa mudah fahamnya, yang putih senang. Sorry. Hilang dah. Masa aku kabur. Tapi kalau budak umur 2 tahun. Kulit luar ni. Dia tarik sampai atas, maksudnya kalau tak putih. Okey. Awak dah video. Ajuk. Okey sangat-sangat. Cerita sikit pengalaman. Tak nak teh balik. Bercenok ni bakti. Kalau kita ada aktiviti pagi tu. Siap. Roti cheese naan. Roti bakar panggang guna arang Air paling favourite kat sini. Air masak je. Dia orang suka minum air sakit perut. Sekejap lagi jangan cerita anda. Betul-betul influencer ni. Belakang tadi. Ni kawan saya belakang. Boleh? Saya buat ada booster juga. Okey. Booster. Cikgu hilang weh. Weh, dia kat lala apa? Kolam abadi punya ni dah. Sebaya kita. Sebaya. Mas sebaya kita semua. Apa dia? Ulang sekali lagi. Yang ni kelabu nampak? Dia paling luas sekali nampak. Dia dulu. Saja. Ni dulu. Ha! Boleh tak pakai sakit. Patutnya dah tahu dekat slow dah. Kau aku ni. Terutama masalah kesihatan, so dia akan cuba dengan cara dia orang dulu, dengan cara herba, dengan cara hutan, dengan cara natural. So kalau tak boleh dengan cara-cara tu, baru dia akan minta bantuan dari pihak-pihak kesihatan kat luar lah. Untuk Nampak dalam belakang tu. so daripada geseran jadi dah terkumpul dah abuk-abuk rotan kat dalam tu yang dah menjadi Mandi hujan kita. Mandi hujan. Mungkin. Sebaik mungkin. Untuk. Bodoh. Ini jatuh. Ini menantikan dia jatuh. Konten. Tadi cik kayak dia cakap kalau ada Ju tahu. Jangan. Sebab malam ni memang nak kita Cik Ju minta kita orang mungkin. Sebab dia kat anchor kan. Dekat anchor. Anchor mudah sikit. Tapi kita nak buat lah. sebab dia baru terasa. Kalau kat anchor mudah. Alah sikit je makan. Dia jadi gampang. Satu ni siapa? Cik Ju. Berapa? Masalahnya orang Tapi select lagu dia tak apa tak. Tak banyak. Tak update. tak update. Banyak lagu lama. Mungkin
Dari tepi dia, cakap je pernah dia.